Persoalan kalau nak beli Bentley Pandaria ni, worth it ataupun pas? Yang pertama, mari kita tengok design Aura dia. Kalau buat design ni memang tak boleh nak tipu. Tengok dia punya design ni nampak retro. Main pula dengan warna grey, seat pula warna maroon, memang premium. So dari segi design memang totally worth it. Next, mari kita tengok dia punya harga pula. Untuk bumper ni harga body saja RM7,288 untuk 125cc. CC tak laju tak slow tapi sesuai je nak pakai daily. Motor murah, CC 125. Motor pula cute, of course lah worth it. Yang ketiga, motor mesra beginner. Motor pun kecil, ringan saja. Untuk akak-akak yang tinggi 150 pun lepas. Kalau untuk anak-anak nak bawa pergi sekolah, baru dapat lesen pun sesuai juga. Motor ringan kecil, of course lah worth it. Yang terakhir, motor pun praktikal. Motor main dengan dua poket. Dua poket ni function. Poket belah kiri siap ada USB port lagi. Seat pun lembut, nak duduk pun selesa. Jahitan dia pun boleh tahan kemas. Macam ni punya spek bukan setakat worth it je. Memang berbaloi sangat kalau abang akak beli. Nak dapatkan Bentley Pandaria ni pun tekan je back dekat bawah. Nanti dia roja semua detail. Dah layan video ni, minta tolong like, follow, share. Until next review, bye-bye. Assalamualaikum.